Kalau betul ya jalan ni. Dek ni macam mana abang nak lalu. Shout out tu brother depan aku pasal dia lah yang tolong guide aku sampai sini. Aku tak ingat boleh jalan tadi. Assalamualaikum. So hari ni aku nak pergi dekat salah satu spot hiking yang agak popular dekat Pulau Pinang, Bukit Tok Kun. Ui, aku nak kena ligan train lagi. Train dah lah pukul 6 suku. Lah ni pukul 5.50. 20 minit je. Aku nak kena ligan train ni saat ni. Jalan bukan main sunyi lagi. Biasanya kalau orang hiking, mereka paling-paling awal pun 6.30 baru bangkit tau. Aku pukul 4.50 aku dah bangun dah. Aku nak parking dalam. So ni dia punya ni kena bayar ni. RM40 tak tahu. Harga benda boleh parking dalam. Jadi ya. Apa tak pakai palang boot. Pakai palang boot. Palangan ni. Meanwhile. Tiket aku tak beli lagi bah. Push. Sekarang 6.10. 4 minit lagi lah. Komentar Utara. Mantap. Memang ngam-ngam nak mampus. Aku sampai-sampai terus announcement bah. Kalau aku tertinggal apa-apa rumah ni, memang aku redor. Tapi sofa ni semua benda aku bawa. Okey, aku dah dengan mitri dah. Gerak lu. Ha? Ni pi Butterwood. Many minutes later. Okay, settle order Grab menghalau ke Tamarimba Cerok Tok Kun kot nama dia. Check dia punya Grab daripada Bukit Mentajam KTM ni pun RM8. Bagi aku okey lah kot. Aku ni ikutkan boleh je kalau nak drive sendiri main Tok Kun ni daripada kalau start kan. Tapi tu lah, dia dua sebab lah. Yang first kali, aku malah nak drive. Walaupun fleksibel, tapi itulah, dekat-dekat 2 jam kot lah nak kena drive tu. Lepas tu yang kedua, dia punya kos hampir sendiri tu lagi mahal. Lagi mahal daripada naik KTM. Aku kira balik lah kos daripada awal-awal aku naik tadi. Aku naik KTM tadi RM5.30. Kalau pergi balik, baru RM10.60. Tu aku book Grab ni RM8. Pergi balik 16. Baru habis dalam 20 lebih. Aku pick point, aku punya pin kat sini. Andai lah kata kalau aku main sendiri kan, aku nak kena drive sendiri. Penat satu. Lepas tu nak kena tong-tong minyak. Paling-paling leceh pun RM30 kot habis pun. Lepas tu duit tol lagi. So aku main lah dengan tapi sekejap aku dah sampai. Thank you. Sampai.
sampai pun. Banyak buruk kat sini. Okay, ni ikut aku punya pengetahuan lah. Dia ada 2 track. Satu ni yang ke bawah ni masuk jalan ni hutan. Kalau hak ni pula dia macam dia jalan hak naik atas ni lagi senang ikutkan. Tapi jalan tak je lah. Dia ikutkan kalau nak lagi senang lalu jalan tak naik atas tadi tu lah. Sebab tu memang satu track tu naik puncak Tok Kun. Tapi aku boring lah naik track yang macam tu. So aku lalu lah kot ni. Tapi ada agak dengar dia korang kata track dekat Tok Kun ni confused. Tapi tak apa, aku tanya je orang lagi. Ikutkan sebenarnya aku tak mau sangat pun naik dekat ni puncak Tok Kun. Sebab dekat puncak Tok Kun tu view dia tak lawa sangat. Okey, ni dia punya kekeliruan dia sikit. Kita main belah ni. Kita nampak orang lalu, kita follow belakang. Dia boleh je kalau hampa nak main solo, main seorang. Tapi pastikan hampa ni bukan kali pertama hampa main sini lah. Macam aku ni, walaupun dah kali kedua. Mana aku ingat gila jalan ni. Berapa bulan lepas aku hiking, memang aku ingat pun satu-satu. Kalau hampa main seorang-seorang macam aku, lebih baik lah, lebih baik ada orang kat depan yang boleh tolong, yang boleh pandu hampa nak pergi, tak lah pergi belah mana ni. Ikutkan aku nak pergi port yang lagi cantik lah. Port Scam kot nama dia. Tu boleh nampak view Pulau Pinang sebelah pulau. Port jambatan. Aku nak pergi tahun tu lah. Tengok je di sini. Aku pun tak pernah pergi situ. A few moments later. Have you first time? First time come? Saya first time. First time. Kalau naik atas sana, naik atas puncak. Oh, puncak. Sini pi pokok besar. Oh. Disebabkan ni kali kedua aku main sini, aku dah pergi dah pokok besar ni. Ni macam mana main nak lalu. Oh, cepat habis bateri ni. Bawah tu track nak pi Big 3. Tadi aku dah nak try pi. Jalan tu aku nampak je, tapi aku tengok macam jauh sangat. Malas aku, patah balik je lah. So, aku nak straight on the way terus pi puncak Tok Kun. Ni sini hujan ke dia? Basah. Aku dah nampak aliran air terjun ni. Aku ingat lagi. Maknanya betul memang betul ya. Jalan jelah-jelah macam ni. Mana ada jalan lain lah. Sekarang pukul 8.20. Aku jamin pukul 9 ni sampai Pencawang. Kalau stamina aku banyak lah. Aku tak makan apa-apa. Minum ayam. Okay, aku nampak orang. Risau dah aku. Takut salah jalan. Sebab ada orang kat atas tu. Bila aku follow report, tengok nak pergi mana.
tak sampai atas lagi. Ui, pacak gila. Pacak. Pancit. Sampai seorang je. Sampai seorang je. Oh. Ni berapa kali naik ni? Sini? 2 kali je. Ha? 3 kali. Oh, kerat mah. Baru nak start lagi. Bila ni sebab nak bawa. Kambing balik Ambil dulu. Dulu jogging hari-hari kan. Duk main pace 5, pace 6 tu. Oh weh. Lo ni pace 8. Bawa rumah mari kat mana? Kat ni eh? Bawa ni. Oh, kat naik jalan kaki eh? Tak juga. Malas tak? Malas. Oh, betul. Ingat. Hari ni pergi kat mana pula? Dia kuat tak ke? Jalan tak. Oh, tapi dia akan naik ke dia Tengok. cuma dia tak tinggi macam ni lah. Tak. Dia start ni curang ni. Oh. Banyak dulu lah saya nak payah. Ha. So ipok dulu kan. Minum air apa semua. Berada tadi pun, walaupun badan dia tak nampak kurus pun, tapi stamina dia power kot. Piau. Weh, lambat lagi nak sampai. Dah 8.47. Tadi aku abang tadi pukul 9 nak sampai menara Pencawang tu kan. Aku jamin pukul 9 ni. Pukul 9 ni sampai Pencawang. Semua tu mitos lah. Semua tu hayalan aku. Okay, aku dah nampak dah cahaya matahari semakin terik kat luar tu. Sebab maknanya kita dah nak masuk jalan simen tadi tu lah. Yang awal-awal tadi naik tu. Aku kata jalan tu boring tu kan. Ni dia. Kita dah sampai jalan simen. Sini takat yang aku tahulah, tokku ni memang melambak gila anjing. Tapi anjing ni pun ni anjing yang bermoral lah. Dia bukan anjing yang berjumpa dengan macam mana dia jumpa dengan berada-berada JNT yang menyalak tak tahu halau. Aku ada sembang kot dengan seorang berada ni. Dia kata anjing kalau kat tempat yang macam ni, maknanya tempat tu selamat. Sebab dia pun yang jaga benda-benda yang bahaya kat kawasan ni. Syadok tu berada baju purple kat depan aku pasal dia lah yang tolong guide aku sampai sini. Aku tak ingat boleh jalan tadi. Aku keliru. So aku tunggu orang lain. Tahu-tahu dia sampai dulu. Dia kuih curam, dia kuih apa? Dia kuih berasa. Makin berat nak naik. Ni jauh lagi kan. Tahu nak sampai atas tu kan. Aduh. Pakcik yang TikTok tu. Dia siapa-siapa yang kaki-kaki hiker ni, mereka kenal dia tu, pakcik tu. Aku dah banyak kali naik calon keluar TikTok. Tak pernah tersempak pun. Aku ni baru first time tersempak ni. Kata tu, kata sini boleh. oh, sebelah tu ada jalan lagi ya? Ada jalan tapi dia, aku tahu di mana. Oh, dia ke mana? Ni aku dah jejakkan kaki ni kan lagi 2.
Tu aku nak try masuk port scam, tapi aku tengok port scam tu macam seorang pula aku tengok. Alah, sini hang sesat mana pun orang boleh cari. Turun dulu. Okay, elok eh. Nampak pakcik yang botak ada misai. Siapa-siapa yang kaki hikers tu kan, dia pun mesti kenal berada pakcik botak tu dekat TikTok. Aku nak pergi port scam ni, tapi aku tanya orang, dia pun kata jauh. So aku tak berani weh. Walalam bateri aku pun memang nak kong gila-gila ni. Kan bolehlah aku sampai pucuk tokku ni pun jadi lah. Nanti aku akan buat lagi. Aku akan try turun kat port scam tau. Kaki aku sakit ni. Aku stretching punya stretching, tarik sana tarik sini, sakit juga kaki aku. Lambat lagi nak sampai bawah. So tu je lah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jumpa kat video yang seterusnya. Okay, gerak dulu. Assalamualaikum.